Kak, saya Damia dari Kru Wartawan Muda SK Kelabang Besar. Boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Anur Fatihah Muhammad Basik daripada Carry Junior Team Leader untuk Negeri Melaka tahun 2026. Okey, saya ada beberapa soalan untuk Akak. Soalan pertama, apakah kepentingan Carry Junior untuk murid-murid? Kepentingan Carry Junior seperti yang anda maklum, Carry Junior berkaitan dengan kebersihan diri. Jadi yang kami harapkan kepada murid-murid adalah sentiasa menjaga kebersihan diri dan sayangilah diri anda, sebab daripada kebersihan diri itu dapat mencegah kamu daripada terkena segala penyakit dan wabak yang berbahaya sekarang. Okey. Soalan kedua, sudah berapa lamakah Akak bersama Carry Junior? Saya daripada 2023, hujung tahun macam tu, dari dalam 2 tahun lebih. Selama 2 tahun Akak bersama Carry Junior, apakah pengalaman Akak yang pernah Akak lalui? Pengalaman yang paling saya akan sentiasa ingat adalah bersama Carry Junior di Sabah, sebab di Sabah kita tahu betapa susahnya murid-murid yang lebih susah daripada kita yang sekolahnya ada kayu sahaja, tak ada batu-batu dan di hujung tanjung dekat betul-betul bahagian hutan. Tapi bila dapat berjumpa dengan masuk Carry Junior, ada yang PPKI, ada yang tak boleh mendengar, tapi itu menjadi satu kebahagiaan bila kita dapat membantu dan menggembirakan murid. Dari segi itu kita boleh tengok murid itu bahagia dan kita boleh menyampaikan apa matlamat tujuan kita untuk bagi murid lebih menjaga kebersihan diri dan juga happy di samping tu. Okey, terima kasih Kak. Sama, terima kasih juga. Hai Cikgu. Hai. Cikgu Rahimah. Saya nak tanya beberapa soalan, boleh? Berapa tu? 3. Okey. Okey. Soalan pertama, apakah pendapat Cikgu tentang program Carry Junior ini? Okey, baiklah. Pada pendapat saya, program Carry Junior ini merupakan satu program yang amat baik di mana dia menggalakkan murid-murid supaya menjaga kebersihan. Selain itu, murid juga akan lebih cakna tentang pentingnya menjaga kebersihan. Soalan kedua, apakah harapan Cikgu untuk murid-murid yang menyertai program ini? Okey, harapan saya semoga murid SK Kelabang Besar ni tak ada yang sakit-sakit dijangkiti penyakit seperti influenza dan sebagainya. Kita perlu jaga kebersihan. Cuci tangan, gunakan sabun. Dapat sabun kan hari ini. Jadi gunakan sebaiknya. Bersihkan badan menggunakan sabun yang diberi itu. Soalan ketiga, apakah perkara yang paling menarik sepanjang program ini berlangsung? Pendapat cikgu dengan kewujudan maskot itu tadi dapat menarik minat murid dan juga menyeronokkan. Cuma kalau ada masa lebih lagi, mungkin boleh buat ramah bersama bersama maskot kan? Boleh juga. Okey, terima kasih Cikgu. Sama-sama.